sekarang ni Marsila bersama dengan Encik Azkar, pemilik Azmi Ijuk Farm. Kulit lembu sedia untuk dimasak, sangat bersih dan lembut. Sama Marsila di 101.3 untuk anda yang nak dengar cerita-cerita yang berkaitan dengan keusahawanan yang mungkin akan memberi inspirasi kepada anda. Ini ada ceritanya. SME 101. Selalunya kita biasa dengar orang jual daging lembu, hati lembu, ekor lembu. Tapi kan kita jarang. Mungkin ada yang tak pernah dengar orang jual kulit lembu. Tahukah anda kulit lembu ni sebenarnya sedap untuk kita makan. Rasanya macam kenyal-kenyal gitu. Sebab tu sekarang ni Marsila bersama dengan Encik Azkar, pemilik Azmi Ijuk Farm yang menjual kulit lembu frozen. Okey, Encik Azkar, selalunya kita ni memang familiar lah dengan daging-daging lembu kan. Orang jual daging dinding, orang jual mungkin usus, mungkin hati dan sebagainya. Tapi menjual kulit lembu itu perkara yang jarang kita dengar. Jadi kenapa Encik Azkar memilih untuk nak jual kulit lembu ni? Sebab rasanya kulit lembu ni memang famous dekat Indonesia, cuma tak begitu popular sangatlah di Malaysia ni. Betul. Betul. Dekat Malaysia ni sebenarnya tak ramai orang jual kulit lembu. Adalah beberapa orang jual. Sebenarnya kulit lembu ni makanan tradisional orang Jawa. Kalau orang Jawa dia tahu kulit lembu ni masakan tradisional adalah sambal tahun. Asalnya dulu-dululah, maksudnya dulu-dulu orang tua saya lah dulu-dulu teringin nak makan sambal tahun. Jadi kulit lembu ni dicampak je dalam api dan terbakar. Adalah sikit yang boleh kita proses untuk makan. Banyaknya yang hangus lah. Waktu tu mula-mula lah, waktu belum menjual, kita pun tak ada SOP dan tak ada proses yang betul kan. Dan lepas tu bila kita dah start buat, dapat makan, ada orang minta, boleh tak tolong nak belilah. Sejak daripada situ, sebab proses nak buat ni tak mudah kulit lembu. Orang yang tahu, orang yang tahu dia akan tahu, susah betul nak proses kulit lembu ni. So dia makan masa. Dan sejak daripada tu, lama dah 15 tahun lepas dah kita menjual. Sejak daripada tu orang order, daripada awal kita jual tu harga dia RM12 sekilo. Okey. Sampai hari ni dah RM22 1 kilo. Okey, maknanya harga tu masih lagi lah sebenarnya berpatutan, memandangkan kalau kita nak fikir proses nak menyediakan kulit lembu tu renyah kan, dengan nak buang kulit, nak bakar, nak bersihkan lagi semua tu. Betul. Sangat renyah sebab kulit tu yang pertama berbau. Orang yang tak tahan bau memang awal-awal lagi dia bau hamis kan? Dia dah lari dah. Bau lembu, bau kulit lembu. Dan sebab kita nak kena sidai. Kita nak bagi tekstur dia yang best, yang sedap, yang kami nak proses ni, yang bersih. Kita nak kena sidai dulu. Sidai tu pun, kalau tak ada kawasan yang betul, tak ada kawasan yang baik, habislah kejiranan semua dah lari. Berbau dengan lalat lagi kan? Ya, betul. Betul. Lepas tu ni kena ikut musim juga. Buatnya macam sekarang ni asyik hujan je, sidai-sidai tak kering kulit lembu tu. Itu cerita dia. Itu kalau nak buat tu, sidai tu bukan masa sehari dua. Sidai pun makan masa berminggu. Jadi kalau nak buat sendiri, nak makan, baru sebulan baru siap pun. Tak payahlah, tak payah nak buat sendiri, susah beli je kan. Betul. Okey, di Azmi Ijuk Farm kulit lembu ni memang menjual kulit lembu frozen. Okey, in the future tak ada plan ke nak buat macam keropok kulit lembu ke? Produk yang saya tengah usahakan, insya-Allah minggu depan kalau berjaya, doakanlah. Saya keluarkan version yang satu lagi, nama dia Retort. Okey, Retort supaya senang sikit tahan lama kan? Yes, betul. Kalau Retort ni saya dah proses, saya dah buat test lab, micro test, micro punya test, tak ada masalah, semua dah lulus. Saya punya parameter mikroorganism semua tak ada pertumbuhan, alhamdulillah. Jadi kalau yang ni, insya-Allah tak ada masalah postage dan jualan saya pun boleh terus je di beg kuning. Sekarang ni beg kuning saya di TikTok pun tak boleh buka. Okey, kenapa? Sebab produk frozen dia ada restriction daripada TikTok. Okey, so lepas ni kalau siapa-siapa nak rasa kulit lembu minggu depan insya-Allah dah boleh beli di azmi.ijuk.farm. Itu kalau nak beli di TikTok Ya, betul. Alright, kalau yang tak ada TikTok nak beli macam mana pula? Okey, kalau tak ada TikTok, type je di Facebook pun kita ada. Type je Azmi Ijuk Farm, nanti akan keluar di Facebook. Kalau tak pun type je di Google. Azmi Ijuk Farm akan keluar location Google dan juga nombor telefon ada di situ.
tu. Jadi untuk anda yang nak merasa sendiri keenakan kulit lembu, boleh dapatkan kulit lembu frozen di Azmi Ijo Farm. Sedap ni kalau masak lemak cili padi ke, masak kicap ke, masak sambal taun ke kan. Nak tahu sedap ke tak sedap, kena beli sendiri, kena try sendiri, okey? Keluhan awan semasa sosial dan muzik yang familiar.